Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. Okay guys, hari tu dekat episod yang lepas, masa saya buat RR set minyak pellet carburetor kopi tu, saya cakap ada satu motor yang kita akan start buat lah. So, apa benda motor tu? Ini dia guys, Modernas Dynamic. Saya baru je ambil semalam Ni keadaan dia. Masih lagi dalam keadaan full original cuma cover set dia kurang sikit lah. Sama ada kotor ke apa, saya akan cuba cuci dulu. Kita walk around dulu. Ni motor dia. Motor ni full standard tahun 2015. Walk around dia. Motor cantik full original lagi. Macam ni meter dia, cuma meter dia dah rosak, dia dah jarum dia dah tercabut. Enjin masih lagi standard, cuma exhaust lah dia dah tukar, exhaust lain. Tapi tak apa, okey je. So, kita akan start motor ni, kita dengar. Masih standard enjin senyap. Ada sikit-sikit lah kena buat. So kita akan buat motor ni. Kita akan buka, bogelkan motor ni, buka cover set, buka exhaust semua. Kita akan cuci dulu apa yang betul, dan kita akan cat apa yang betul. Okay guys, kita buka dulu. Okay, motor dah siap buka apa yang saya perasan bila saya buka, tuti dia mungkin owner lama, isi macam curah. So habis ni tuti semua ni minyak-minyak, kesan minyak tuti. Kita kena bersihkan dulu. Nampak tak kesan minyak daripada atas tuti. Saya ingat bocor kat sini, tapi saya tengok tak ada pula bocor nitik-nitik kat sini ke apa. Sebenarnya isi daripada atas, mungkin dah lama habuk-habuk semua masuk, jadi macam ni. So sangat kotor lah And then cover set dia kena tukar sebab sangat banyak bracket cover set yang patah. Walaupun original, tapi patah cover set semua dah buka. Kepala dengan mudguard depan je belum buka. So yang ni kita akan cuci dulu. Inner dia semua okey, cuma dah pudar. Inner dia semua okey cuma dah pudar. Saya akan refurbish balik inner. And then kita akan cari cover set baru. Meter pun baru saya dah beli tadi dekat Shopee, tunggu sampai. Cover set pun saya akan try kejap lagi pergi tengok kat kedai motor, tengok berapa harga dia.
Kalau Shopee lagi murah, saya akan beli kat Shopee lah. Cuma Shopee dia ada cas penghantaran tu je lah. Rantai cun lagi Sprocket pun tebal lagi, cuma dia berkarat sikit. Tak apa. Ni cuci. Kita akan refurbish inner dia semua. And then pasang meter baru, pasang cover set baru. Kita akan and then lupa, untuk exhaust pun kita akan spray Untuk exhaust kita akan spray dia punya badan, flat black high temperature. Lain-lain tak ada apa lah. Motor ni memang cun memang cun lah nampaknya. Tak ada masalah. Saya perasan memang tak ada masalah lah motor ni. Okay guys, kita dah siap cuci Saya cuci pakai diesel, cuci bersih-bersih. So dah tak ada kesan-kesan minyak ke apa benda semua. So lepas ni kita kena isi tuti elok-elok lah, supaya dia tak tumpah. So, kotak semua ni dia akan kotor lah. Nampak? Ni diesel tadi kita cuci bersih lah. So sampai sini dulu video. Nanti kita akan cari cover set dulu, sebab cover set memang banyak patah kan. Saya ingat nak restore je cover set tu balik, tapi bracket memang sangat banyak lah patah, nampak. Ni saya tak buka lagi. Ni pun depan pun patah, tepi pun patah, nampak. So dia akan jadi goyang-goyang lah, tak cantik. Alang-alang cover set pun dah kusam, kita akan tukar lain lah. Meter pun dah beli tadi, tunggu sampai je. Sekarang saya nak pergi bengkel dulu, cek kalau bengkel ada jual cover set dinamik lagi. Lain-lain tak ada apa, kita je cuci-cuci, refurbish balik inner, semua inner. Mungkin bakul saya tak pasang kot. Bakul saya tak pasang, tapi tengoklah macam mana nanti. Exhaust memang cun. Exhaust tinggal nak buka, gosok and spray flat black. Lain-lain semua tak ada apa. Bateri saya nak pergi charge. Bateri sekejap lagi saya akan pergi charge. So kalau korang suka video ni, korang like, share, and jangan lupa subscribe. Jumpa lagi next video part 2 untuk motor ni. Kita tunggu cover set dulu dengan barang-barang lain dulu. Nanti kita akan start pasang. Okay guys, Assalamualaikum. Semoga berjumpa lagi.